Okey, Assalamualaikum. Saya bapa dan ibu kepada anak saya yang bersekolah di Tadika An-Najah Bestari. Dua orang, satu 5 tahun dan satu lagi 4 tahun. So, apa yang saya nak bagi tahu tentang Tadika An-Najah Bestari ni, yang saya nampak lah, ini daripada pandangan saya, memang satu tadika yang dia didik dari hati lah. So nampaklah perkembangan anak tu dia macam seronok, dia nak pergi sekolah. So semasa tu kita nampaklah dia boleh ada improvement lah, ada improvement dia dekat dia punya perkembangan kan. So lagi satu kelebihan An-Najah ni saya nampak dia Islamik lah, dia lebih kepada macam Islamik. So anak pun dah mula pandai mengaji sikit-sikit, lepas tu ikut solat apa semua kan. So saya rasa Tadika An-Najah Bestari ni memang berpuas hati lah. Maksudnya tahun depan pun anak saya 6 tahun seorang dan satu 5 tahun. So still akan tak sama dekat Tadika An-Najah Bestari. So apa yang saya nak bagi tahu, terima kasihlah kepada pengajar, guru dan pengasas daripada An-Najah Bestari, Puan Saadah. So dapat didik anak-anak yang lain juga. So so rasa ini satu pencapaian yang saya rasa Tadika An-Najah memang nampak ada apa, anak-anak tu jadi semangat lah untuk sekolah, so dia seronok. So itu sajalah. Terima kasih kepada Tadika An-Najah.